Pergi barang TikTok shop aku dah terpengaruh dah ni. Aku harap kau pun kena racun juga dengan aku hari ni kan. So apa barang ni? Ini adalah apa ni? Mesin rumput bateri. Kan. So saya ni memang ada banyak apa orang cakap? Banyak rumput-rumput dekat sini. So jadinya kadang-kadang bila macam ni orang datang di farm, ramai budak-budak ataupun bila ada orang menginap, kita tak boleh nak potong rumput pakai mesin rumput minyak. Bunyi bising. So jadinya saya ambil satu mesin rumput bateri untuk kerja-kerja yang ringan-ringan. Okey. Time ada orang duduk dekat bee farm apa semua sekali. Jadinya saya kena pakai mesin rumput bateri supaya dia tidak terlampau bising. So, ini kalau korang tengok, dia datang ada ni bateri kot. Kat sini bateri ni kot. Apa kita tengok dulu. Betul tak bateri? So, dalam ni ya betul bateri. Ada 2 biji bateri. Okey. So bateri ni saya tengok dekat review dia boleh upgrade. Yang ini kecil punya. So korang boleh ambil bateri yang tebal lagi sikit. InsyaAllah. So jadinya kalau bateri tebal tu dia boleh tahan lebih lama lah. Tapi untuk kerja-kerja ringan-ringan macam ni dapat tahan 10 minit, 20 minit. Rasanya dah memadai dah tu. So 2 biji bateri. Okay. So kalau korang nak set ni, korang boleh tengok dekat beg kuning saya Saya sharekan juga. So kalau barang ni okey, saya sharekan lah. Tapi alhamdulillah barang ni okey, boleh pakai. Jadinya saya kongsikan lah. So macam ni rupa dalam dia. Nampak tak? Mesin rumput bateri. So bila korang beli, dia bagi satu set macam ni. Charger dia untuk 2 biji bateri. Korang akan dapat. Lepas tu untuk roda. Ini yang jenis dah habis malas tu pakailah roda. Pasang dekat dia punya tepi tu kan. Tapi tak payahlah pasang roda ni. Tapi kalau kau betul-betul malas, pasanglah. So dia punya cover dia. So kat sini dia punya apa lagi ni? Kita tengok dulu sekejap. Oh, dia punya apa cakap? Dia punya mata pemotong dia. Kalau dia bagi mata pemotong macam ni, besar macam ni, maksudnya motor dia ni kuat. Maksudnya motor dia ni kuat. Kenapa saya kata maksud motor ni kuat? Kalau motor ni tak kuat, dia tak akan bagi disk besar macam ni. Tapi bahaya sikit lah pakai piring yang macam ni. So saya cadangkan kita gunakan piring yang macam ni je. Dia ada bagi banyak lah. Mata pisau macam ni pun ada. So biasa kita pakai mata pisau yang macam ni je. Kabel macam ni pun saya rasa dah memadai dah kan. Sebab kita nak buat kerja ringan-ringannya. Yang besar-besar, yang berat-berat tu kita pakai minyak lah. So yang ni dia bagi okey lah ni, boleh lah tali dia kan. Untuk apa orang cakap? Untuk buat tepi-tepi rumah apa semua sekali. Sekejap, saya ikat dulu. Kita nak pasang terus sebab kita nak testing terus ni. So, ikat tali dia. Yang ini habis belilah dekat hardware boleh pakai ni. Tali dia standard. Okey, tali dia standard saja. Semua mesin rumput gunakan tali apa orang cakap? Tali yang sama. So, ikat. Masukkan dekat sini. Ini cara nak pasang tali dia. Masukkan dekat lubang ni. Pasang 2 saja. Tak payah pasang 4. 2. Hujung sini. Dah memadai dah. Okey. Settle. Macam tu saja. Lepas tu nak pasang kat mana? Pasangkan dia dekat sini. Dekat dia punya mata dia ni. Ni buka. Okey. Ada lock dia tak ni? Kita tak ada lock dia. Tak ada lock dia. Okey, buka saya. Spanner dia ada. Spanner dia ada. Dia ada bagi sekali dengan spanner dia ni. So, kita buka dulu dia punya mata dia ni. Okey, so kita dah pasang. Yang ni saya pilih untuk mata wire macam ni. So skru dia ni, jangan salah nanti kan korang kata barang rosak pula. Skru dia ni, dia punya trip dia terbalik. So maksudnya kalau biasa kita kuncikan ikut jam kan. Ni dia kunci lawan jam. Supaya bila motor tu berpusing, dia tidaklah mudah terbuka fungsi dia. Okey, lepas tu, bila kita nak ikat dia kat sini, dekat belah bawah sini. Dekat sikit kamera. Nampak tak kat sini? Dia ada sediakan besi ni, kita lock kan ni. Besi ni pun ada, dia ada beri sekali. So lock dulu. Lepas tu baru kita ikatkan semula macam tu. Baru dia senang nak diikat. Sebab kalau korang tak lock, korang terus ikat dia akan berpusing-pusing. So dah ikat, lock, settle. So yang ini saya tak pakai, yang ini untuk disk cover sana. Sebab kalau kita tutup nanti kita tak boleh nak pasang wire ni dengan mudah. Dia settle. Macam ni rupa dia. So ini boleh adjust, nampak sini. Ini boleh adjust untuk adjust kita punya sudut yang selesa macam tu. So setting macam ni cantik. Alright. So saya tak selesa macam ni, saya adjust sikit lagi. Okey, macam ni. Okey, ngam. So kat sini handle dia pun kita boleh adjust untuk tinggi rendah. So dekat sini boleh adjust dia punya lock dia, tepi belah sini. Lock.
Sini untuk tinggi, panjangkan dia punya ni. Nampak? So ukurlah dulu. So kita selesa macam mana. Kita nak potong kat sini, selesa macam ni. Angle macam ni. Okay, kita lock. Lock sini. Ini lock sini. Dah. Settle. Nampak? Nak on dia, korang kena tekan dulu button ni. Ni safety button ni. Okay, kalau korang tak tekan safety button, control picture ni dia jam. So kena tekan safety button, baru tekan sini. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kita test potong. Setakat ni saya guna function habis. Boleh pakai, boleh guna. So untuk korang bersihkan rumput dekat laman-laman korang tu, korang dah tak payah upah bangla dah. Okay, tak payah upah bangla lagi, dah boleh buat sendiri. InsyaAllah function. So kalau korang nak mesin rumput ni, korang pergi tengok dekat beg kuning, saya ada sediakan dia punya link. Okay, jangan lupa ambil dekat beg kuning. Okay.